Abang ambo ni masuk uak pulak. Hok bedah baru ni. Dia bedah molek dah. Jadi rano tak tahulah. Ni jadi belakang dia ni tempat dia bedah tu jadi bekok. Tak tahu buat apa. Jadi dia pergi maring pergi hospital. Jadi doktor tengok, doktor kata kena teher di uak. Jadi duduk dah dalam uak. Habis ko anak dara duk main bola alik lah. Ambo ni tak boleh pergi lah. Aduh, nyaknya. Jadi bekok tak tahulah kiga apa. Dia duk oyak dah sakit duduk sakit gapo. Barulah dia tengok molek gapo bekok. Tak tahulah. Jadi doktor tengah tengoklah gano. Obat gapo pandai doktor lah. Moga kita tak tahu gapo ke. Serah pada doktor. Gitu.